Okay, break. Start dulu. Okay, lepas tu yang abang letak ni tadi ada wireless. Boleh terus connect lah. Ni aircon Panasonic. Oh, dia tak tulis Panasonic kan? Kan dia tulis? Aircon Panasonic. Aircon saya tak tahu lah, tapi dia yang special kita ni air purifier. Lepas tu Ni Yamaha kan? Yamaha speaker, low spec OEM punya speaker 6. Yang ni 8 speaker Yamaha. Memang speaker ni khas untuk kereta ni saja. Macam mana nak connect apa? Apple CarPlay tu? CarPlay sekejap Cuba abang try connect. Macam mana nak connect? Buka ni lah. Oh kena phone eh? Dia buka auto eh? Saya tak biasa sangat pakai Apple CarPlay ni. Oh. Saya pun yang wired punya, saya tak pernah pakai yang wireless ni. Unit ni try Bluetooth lah. Betul tak? Sekali ada yang connect je. CarPlay. Mitsubishi Motors. Sushi. Okay. Connect. Abang boleh try buka lagu lah untuk test dia punya speaker. Aimi nak lagu apa? Oh, besar screen dia. Ya. Okay. Kalau yang low spec 8 inci, yang ni 12.4. Lepas tu low spec yang tu analog, yang ni digital. Lepas tu dia punya ni boleh setting sound dia. Dashcam semua free lah, depan belakang memang ada. Dashcam untuk high spec depan belakang free. Kalau low spec punya tak ada dashcam lah. Ni sunglasses. Dia boleh compartment untuk kereta ni dia best in class. Ya. Ada 24 Ni apa? tempat letak. Ni indicator untuk Oh, seatbelt. seatbelt apa semualah. Oh, Banyak tempat letak barang di sini. Sini. ni macam dalam kapal terbang ni. Ya. Lepas tu dekat sini dia cooler box. Lepas tu boleh setting untuk Siapa yang makan slipper dia boleh macam tu pula. dia punya speaker Boleh pilih lah. Boleh pilih lah macam mana kita nak kuat ke, nak relax ke. Oh, Yamaha. Best in class lah untuk speaker. Speaker ni untuk kereta ni saja. Lepas tu yang ni lah, ini special dia sebenarnya, air purifier ni. Ya. So Memang dia- auto eh. Dia boleh on off. So yang ni dia okey lah untuk orang yang allergic. Lepas tu kalau kita bagus. kalau kita letak barang dalam kereta, lepas tu bau hapak kan, dia kereta tak akan bau hapak lah bila kita on benda ni. Lepas tu yang mode ni pula Kalau gravel dengan mat tu beza kan. Gravel maksudnya jalan yang berpasir. gua pasir Mat batu, mat jalan yang berlumpur lah. lecah apa semua tu lah. Ya. Off road lah banyak. Ya. Kereta ni untuk daily memang cun lah. Biasa normal dengan wet je lah kan. Normal Hujan. awet lah. Lepas tu kereta ni
kalau dia punya minyak tu daripada KL, Pening KL sekali isi je 750 kilo boleh pergi 45 liter tak salah saya. Ya? Wih, power tu. 45 liter boleh pergi 750. Lebih kurang kan. Power. Lepas tu untuk kereta ni dia 1.5 NA CVT. Kereta ni dia untuk comfort drive. Kalau abang cari power untuk kereta, dia tak dapat lah sebab tak ada turbo kan. Tapi dia ada hybrid sebenarnya kan. Tapi tengok kat negara lain lah. Ada plan nak masuk tak Malaysia? Itu saya tak tahu lagi. Yang ni pun 2 tahun baru masuk. Itulah tu. Tengok hybrid tu macam mencabar lah kan. I mean kalau masuk tu orang suka juga lah. Betul. Apa ni. Lepas tu jarang masuk kereta Mitsubishi ni. Selalu Expander dengan Triton. Ya. So dapat masuk sekali ni. Lepas tu kereta ni dia ada AYC. Itu yang menarik tu kan. Kita boleh rasa kan nanti. Boleh rasa abang lenjan yang kita ni. Abang nak rasa kereta biasa bawa Mazda kan. Kata Mazda tu yang sedap. Tapi yang Mitsubishi ni macam mana, sedap tak? Okay, sekejap ni saya buka Wish. Maksudnya time corner tu dapat rasa lah. Dia solid lah. Time corner tu dia memang solid. 120 tak goyang. Sini buka Wish ni. Boleh. Nah. Dia kita pergi Clio pusing, lepas tu pusing sini balik lah. Memang tahu pergi Clio tu. Saya ikut je. Ikut je. Tak apa, saya buka kat sini lah. Nak search Clio ke? Tak apa, saya pakai inilah. iPhone. Okay. Mirrors check. Seat belt check. Skrin besar sedap tu. Kalau ini ke dalam okey lah, tak adalah ada glare kan. Betul. Yang sekarang ni punya main skeping tu, alamak. Tak tahan lah skeping. Skrin yang sama macam berbeza kan dia punya resolution. Beza kan. Ni boleh tukar-tukar kat muka, tak boleh. Handbrake tak boleh Oh boleh. Sit down agak ni. Kiri. Kiri Dia ada 360 kamera. 360 ada. Tu dekat sebelah abang tu kan. Masa okey. Lepas tu tekan lagi dia boleh tengok kanan, tekan lagi boleh tengok kiri. Gitu. Okey lah. Lepas tu kat sini dia boleh setting yang ni nak sejuk ke. Dia boleh dual lah. Dia boleh control lah. Macam ni saya terus ya. Terus je. Keluar kat sini. Turn left. Ni Kiri, terus Turn right. And then turn right. Suspension ni macam mana? Dia more to stiff ke comfort? Comfort. Comfort lah. Macam Honda kita rasa solid, keras lah. Dia punya keras. Kita ni memang untuk comfort drive lah. Boleh setting. Izumi jangan duduk situ pula. Ayo. Mana Omar? Kanan. Jangan kacau uncle ni Izumi. Sini. Kanan ni. Dia auto high beam semua auto, wiper semua auto. Saya nak kena budak ni. Siapa suruh duduk tak diam-diam? Kan nak terjatuh. Finishing ni cantik ni. Yang ni dia kalau kotor kita wipe pakai wet tissue je. Betul Contoh, juga kalau cerah kan. Kalau Nutella tumpah kan, pakai wipe tissue hilang. Ni. Kalau untuk low spec tak ada. Tak ada. Lepas tu low spec dia punya seat fabric yang ni full leather lah. Mitsubishi dia tak reveal dia nak masuk model apa benda apa semua, korang tak tahu Tak tahu. masuk Destinator ke apa benda, Outlander. Tengok yang
model-model yang global ni macam boleh tahan juga kan. Ya. Sini Yang kiri. geram juga tengok Malaysia tak masuk kan. Ni masuk ni okey nanti. Ini buat apa tu lah. Sebab kereta dia bagus. Tak tahu kenapa tak masuk Kan Malaysia. Okay, lepas tu contoh lah, abang nak potong lori ke, potong kereta kan. Ni button ni untuk main RPM. Oh. Sebab kereta ni tak ada turbo kan. So nanti dia auto naik lah RPM. Ya. Cuba try abang tarik sikit. Saya tekan. Tekan ni. Itu normal. Cuba abang tekan. S ke? Yang S tu. So dia main RPM lah. Oh, nanti dia auto hilang ke saya kena tekan balik? Tak, kena manual. Tekan balik lah. Kiri. Kiri-kiri ni. Masuk sini. Ada cornering ke tadi? Itulah. Saya tak test drive ni sebenarnya. Oh ya. Yeah. Lepas tu sekejap gini pusing lah, tapi try kita check corner dulu. Kita nak pusing sini kan. Saya rasa pusing sini abang. Kan terlajak tak Sini? depan ni. Sini. Kita ni. Belum sampai. Tiba-tiba cakap, tiba-tiba dah sampai pula sini. Apa? Tak boleh. Tapi dekat Triton dengan Xpander tak ada AYC tu kan? Ya. Sini je. Dia lebih kurang handling macam Evo 10 lah. Apal. Kanan balik lah? Kanan balik. Sini macam tak banyak corner. Tu dia banyak bonggol. Banyak bonggol lagi. Ni, cuba try bantai sikit. Bantu dah kuat bonggol lah. Bonggol pula tinggi-tinggi. Besar suspension. Macam mana? Nanti kereta ni akan balik dekat ni boleh. Saya sebab kita dah tahu CVT tu macam mana. Jadi macam tekan ni. Okey ke air punya tu kan? Banglah. Apa je risau, kita ni dia akan balik ke center balik. Power teruk ni. Tak ada bumper lah. Sikit. Kita masuk dekat Chevron tu balik. Sini tak drive. Tak best. Dia drive dekat showroom saya best. Ya, nak kena pergi Balakong Balakong. Masalahnya tapi daripada sini jauh tak macam Balakong? Macam jauh tak Tak ada lah. Ya. Abang duduk mana? Saya duduk sini cyber. Oh, cyber. Jauh kat bagi saya kalau cyber nak Balakong tu. Itulah. Lepas tu dia tengok kat cyber Putra tak ada kan. Tapi tengok ni ada apa sebab korang buat roadshow ni kan. Roadshow. Macam pergi lah dulu. Kalau nak pergi showroom tu tak tahu bila nak pergi kan. Tadi lah mana dapat AYC tu susah sikit lah kalau tak ada corner lah. Yang apa? Yang buy one free one tu maksudnya seorang je lah akan dapat? Ke macam mana? Seorang je lah akan dapat? Dia kontes lah. Dia akan reveal bila? Bila tu saya tak pasti. Dahsyat tu. Siapa dapat tu?
Mitsubishi punya marketing pun macam mantap juga kan. Not bad lah. Kan? Yelah, kalau tengok bandingkan Nissan tu, aduh. Sebab diorang dah brand yang terkenal. Mitsubishi ni macam underdog sikit. Tak apa, Nissan tu tak ada badai je Nissan kan Mitsubishi tu kan. Korang kan Nissan Mitsubishi yang renowned tu kan. Tapi tengok kan korang punya roadshow macam padu je. Serena yang baru keluar ni hampir orang mungkin tahu tak tahu lah kan. Ni Aespa tu satu Malaysia dah tahu lah. Betul. Marketing padu lah. Macam ni? Sini lah? Sini lah tadi. Masa ada kun dah. Nanti pakcik Nalih kot lah. Tak tahu lah. Ni semua kereta test drive kan ni. Ya. Triton yang baru tu jarang sikit nampak Agak kenapa kan? Yang lama tu macam yang sebelum ni, Nampak jarang ada atas jalan ni. Sekarang kan diesel. Macam mana? Oh okey. Diesel dah naik. Betul juga. Ini siapa beli T20. Itu lah masalah ni. Nak dekat RM7 lah. Itu lah rasa dia makin naik tak ada gaya nak turun pun. Minggu depan saya naik lagi 80%. Okey lah bos. Okey kat kamera dia. Okey. Oh macam tu. Tak bagi. Cuba. Okey, lepas tu dia tak bagi ke belakang. Lepas tu tadi abang drive tu, dia ada score. Sudah. Rosak kereta aku dia cakap. Kau sampai 2 kali kan kau punggul. Dia ada score. Aduh. Tengok sikit. Ni score dia. Maksudnya apa? Bawa tak apa? Tak berhemah ke apa? Lebih kurang lah. Kalau berhemah lagi tinggi lah. Lagi tinggi. Satu. Kalau kita tengok kat sini apa banyak break. Sekejap. Maksudnya kalau lagi banyak break lagi tinggi ke lagi rendah? Saya tak faham. Ni overall abang punya dia. Maksudnya saya kalau lagi banyak break dia akan lagi tinggi ke? Dia kalau kita break secara confident ataupun secara macam tak confident, itu yang main dia punya peranan scoring tu.